Kenapa? Dia cakap dengan kau ni, Apa benda? minggu depan ada pilihan raya. Dia raya kat mana? Dari sini je. Oh, okey. Aku nak join. Okey. Tapi sekarang ni susah nak menang. Itulah tu. Main persaingan lah. Memang. Kau betul-betul nak masuk ke? Betul lah. Aku ni kan pemimpin yang berwibawa. Betul tak? Betul-betul. Aku nak tanya pendapat kau. Apa dia? Apa kita nak buat biar menang? Kau nak menang? Taktik kotor pun taktik kotor lah. Taktik kotor kan. Memandangkan daerah kat sini suka makan, orang-orang kat sini suka makan, apa kata kau belanja dia orang makan? Tapi dengan syarat dia orang kena undi kau dulu, baru boleh makan. Cukup kau dengan makan saja? Cukup lah untuk lembutkan hati dia orang. Ya tak ya juga kan. Macam mana? Dah juga aja kau ni. Boleh lah. Boleh? Serius? Tapi kau kena sokong. Of course lah, sokong kau. Itu aku nak dengar. Deal eh? Boleh? Okay, baik. Kita berdepan. Boleh? Action. Minggu depan dah pilihan raya tau. Oh, minggu depan pilihan raya. Kau rasa siapa yang terbaik? YB Fauzan ke YB Ziad? Tak, aku pun tak tahu dia, sebab pada aku dua-dua macam lebih kurang YB tu. Tak apa, kita bincangkan kedai makan jom. Boleh. Assalamualaikum. Korang. Aku dah cerita kan, minggu depan dah ada pilihan raya, betul? Tapi aku tak tahu yang mana satu pilihan yang terbaik. Kau rasa? Aku dah rasa macam YB Fauzan bagus Apa? Kalau aku YB Ziad sebab dia beramah, pandai cakap, lepas tu kerja pun jalan. Kau macam mana? Aku of course lah YB Ziad sebab dia kawan aku. Kawan. Tapi kami dua tak tahu lagi mana yang YB yang terbaik. Sebab pada aku YB dulu tu macam lebih kurang, sebab aku tak kenal betul-betul dua orang YB tu. Tak apa, nanti kita tengok pilihan raya macam mana. Boleh? Okey. Assalamualaikum semua. Siapa yang kau YB? Sihat semua? Sihat, alhamdulillah. Ni saya ada berita sikit nak sampaikan ni. Semua tahu minggu depan ada pilihan raya? Tahu. Saya nak minta jasa baik semua lah. Kalau boleh bagi sokongan penuh pada saya. Saya nak undi korang semua. Boleh tak? Boleh? InsyaAllah. Jangan risau. Makan apa semua saya belanja. Jangan risau. Korang nak je. Saya kan yang prihatin. Betul tak? Kalau macam tu boleh ya? Minta jasa baik semua. InsyaAllah. Terima kasih. Salam satu lagi. Apa? Terima kasih. Bagus saya nak mula dia sekarang ni. Fokus saya semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Jauh, tak ada jauh dekat dia datang kan. Tadi YB Z ada sini kan? Ada tadi, ada borak. Ada. Kenapa? Tadi dia suruh saya bagi kamu semua makanan yang dia nak belanja. Ada betul tak? Betul dia suruh belanja korang tadi? Betul. Wah. Tapi dengan syarat. Dengan syarat orang kena undi dia. Boleh? InsyaAllah. Makanan dia bagi saya takut. Mesti kalau kena undi dia, betul tak? Boleh? Jadi? Okey. Ini macam lah kan. Oh, kita ni mahal ni. Kena undi dia. Undi Z kan? Z kan? InsyaAllah. Okay. Sama. Kata. Ambil lah semua. Ambil semua. Ambil pada buat sampai dia belanja. Semua. Pemurang Murah. Kau ni Mahal kan? bukan nak sampai ni tak ada ni. Barang import kan ni. Awak mestilah. YB Z banyak duit pun. Jadi, make
in France. Murah betul lah. Okey lah Harun. Saya yang PKD ni pun susah dapat dia belanja tau. YB. Tadi YB dia ada belanja tak YB? Macam apa? Dia belanja makan. Tapi dia bagi syarat. So kami undi dia dulu. Kamu ada bukti? Ada. 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 Okey. Jom. Jom. Tak repot. Tak repot. Tak repot. Cepat.